Orang Melaka yang cari menu nasi Padang dekat Melaka tak payah nak pergi seberang, booking tiket nak pergi Padang, Bukit Tinggi, lahan panjang nak rasa menu-menu macam ni. Sekarang kat sini ada. Paling penting kau boleh try dia punya ayam pop. Tak ramai orang bawa ayam pop. Ayam pop ni boleh dapat kat sana je. Ayam yang ada rasa kelapa. Kuah dia berlemak, ada rasa kelapa. Nasi Padang wajib lah. Ada pucuk ubi, sambal, kuah gulai urat, terong, ada terong ni. Lagi syok kalau kau nak kena try. Kau kena try dia punya dendeng balado. Kat sini ada dendeng balado. Ori macam dekat sana. Rupa ayam pop dia rupa dia macam ni. Nampak tu? Dia bersantan, dia ada kuah dia. Dia kena masak dengan air kelapa. So dia punya rasa memang rasa unik. Special dengan bersantan, berlemak, berkelapa. Ikan bakar, kuah Minang. Yang ni ikan pari lah. Yang special dia bakar dia ada kuah Minang dia ni.